Bola sepak Malaysia sekali lagi tercalar di mata dunia. FIFA baru saja umum, 7 pemain Malaysia digantung 12 bulan kerana didakwa gunakan dokumen yang dipalsukan untuk layak beraksi dalam kelayakan Piala Asia. Antara nama yang disebut termasuklah Gabriel Philip, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, João Figueiredo dan beberapa lagi pemain naturalisasi atau warisan. Bukan itu sahaja, FAM turut didenda 1.8 juta oleh FIFA atas kesalahan yang sama. Persoalannya sekarang, macam mana perkara sebesar ini boleh berlaku? Adakah serangan pihak luar yang mahu sabotaj kebangkitan bola sepak Malaysia atau sebenarnya ia berpunca daripada kegagalan pengurusan FAM sendiri yang terlalu gairah mengejar kejayaan jangka pendek sampai terlepas pandang soal integriti. Sebabnya, pemalsuan dokumen bukan isu kecil. Ia persoal kredibiliti negara. Malah pemain-pemain ini sendiri kini dianggap mencerminkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. FAM kata akan buat rayuan, tapi keyakinan penyokong sudah pun tergugat. Ini bukan kali pertama kita berdepan isu pengurusan yang lemah. Setiap kali ada harapan, akan ada pula skandal yang menjejaskan reputasi bola sepak kita. Jadi, soalnya, mampukah bola sepak Malaysia bangkit semula selepas tamparan besar ini?